Okay, bismillah, kita start pagi kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, nama saya Muhammad Syafiq bin Karun Nizam. Okay, pagi ni kita akan start untuk, saya sebenarnya ada tulis course lah. So, saya buat ni dengan AI je, ChatGPT kan. So, untuk yang baru beginner yang nak study, boleh tengok, boleh buka kat website Syariah Trader dan search course, ada kat situ lah. So, okay, tengok dulu sini course. Okay, untuk kali ni setiap pagi kita akan mula dengan satu lesson dulu lah. Satu lesson, lepas tu kita practical dengan kita punya chat study macam sebelum-sebelum ni kita buat. So, kita akan apply dalam index, dalam futures market, crude oil, gold dan FCPO. Okay, start learning. Lepas tu akan keluar macam ni lah. Okay, hari ni kita start dengan what is Japanese candlestick kan. So, kita belajar candlestick dulu untuk permulaan. Okay, ni sejarah. Sambil-sambil tu saya akan check balik lah sebelum saya open to public lah. So, sebelum tu saya akan buat recording pagi dengan satu lesson setiap pagi lah, insyaAllah. Okay, kita start sejarah ringkas. Bermula di Jepun abad ke-18, emosi pembeli dan jual. Okay, candlestick vs line chart. Okay, line chart macam mana kan? Kita tengok dulu line chart. Okay, line chart, kalau kita tengok dekat trading view, kita buka sini lah. Ni line chart lah. So, line chart ni, okay, ChatGPT kata apa? Untuk line chart, hanya tunjuk harga tutup. So, closing price je. So, closing price je dia tunjuk kan. Okay, kejap. Okay, kat sini contoh. Sekarang 7 suku. So, 7 suku, okay, dia akan ubah ikut current market kan. So, bila close, baru dia stop dekat situ. So, sekarang ni masih bergerak. Dia naik turun lah. Tapi, kalau kita, okay, candlestick chart tunjuk open, high, close. Setiap candle ada cerita sendiri. So, kalau kita buka balik dekat candlestick kan, kita patah balik candlestick, nampak dia ada opening dia, dia ada high dia bila buyer paling tinggi, dia ada close, tutup, rendah, dan dia ada yang macam ni, paling low. So, kita nampak lah emosi setiap pergerakan, setiap satu batang candle tu berbanding line chart hanya closing je kan. Okay, tu candlestick. Apa lagi? Candle bahasa market bukan signal magic. So, ini just kita macam baca buku lah. Bukan baca buku terus kita faham, terus kita boleh buat. So, sama macam candle, bukan kita tahu terus kita boleh profit. Okay, volume mesti naik, tu silap. Candlestick bukan untuk ramal masa depan. Okay, maksud sebenar candle bukan suruh kita masuk trade, tapi bantu faham apa yang sedang berlaku. Kesimpulan, candlestick berasal dari trader Jepun, lengkap berbanding line chart dan bukan signal tetapi bahasa market. So, kita tengok emosi pasaran sekarang tengah macam mana. Okay, kita start dengan index. Kita tengok malam tadi apa yang berlaku. Kita tengok balik. Okay, malam tadi. Okay, sekejap, sini. So, malam tadi dia spike kat sini. Sekejap, 5 minit dulu. Kita buka 5 minit. Okay, hari Selasa.
Okay, opening dia rebound dari kejatuhan. Lepas tu kat sini macam ada consolidation. Okay, lepas tu ada breakout pukul 9.45 dekat sini. Dan lepas tu dia slow naik kan. Okay, tengok 3 minit. Okay, nampak nice. Kat sini volume up, price spike kat sini. Lepas tu dia buat consolidation, low volume, breakout kat sini, high volume. So cantik. Okay, tapi dia pullback ni touch kita punya resistance line dan dia masuk balik dalam support kan. So besar juga. Atau kalau kita tanda resistance kat sini pun lebih cantik. Dia breakout kat sini tapi very long candle dan lepas tu dia slow-slow. So nampak macam tak nice. Belum nice lagi lah. So kalau kita tanda kat sini, volume low kat sini, mungkin kat sini dia spike pagi hari Selasa, lepas tu petang tu dia sideways dan malam dia cuba break. Okay, break. Okay, cuma kat sini lah pullback dia besar kan. So kalau kita letak cut loss dekat sini dah hit. Mungkin sebab kalau kita letak resistance kat sini pun lebih kurang kan. Okay, kalau ada entry, ada trader yang entry dah letak cut loss kat sini, maybe kena exit lah. Just follow the rules. Kalau kita dah salah dan market tak nak bagi, kita exit, cabut je. Daripada dia jatuh lagi banyak, kita burst kita punya account kan. So kalau ada lagi setup, kita jumpa setup kat sini. Dia test consolidation, lepas tu dia breakout high volume kat sini. Ni pukul berapa pula? Pukul 12.30 kan. So dah malam. So kalau re-entry kat sini boleh balik. Boleh bagi balik. Boleh cover balik loss dia tadi kan. So tak apa, admit losses, admit yang kita buat kesalahan. Kalau ada pullback, kena hit kita punya cut loss, jangan ubah-ubah, biar je. Kalau ada setup yang baru, kita re-entry. Okay, tu untuk S&P. Kita tengok Nasdaq. Kita tengok Nasdaq pun Selasa. Okay, sini 5 minit. Okay, ni saya ada post kat thread. Okay, opening the spike pun high volume, lepas tu consolidation sama macam tadi. Boleh tanda resistance kat sini, lepas tu dia hit beberapa kali low volume dan dia breakout pukul sini kan. Tapi sebelum tu dia tembus. Okay, kalau kat sini dia tak hit kan, dia tak hit kita punya cut loss. Contoh kalau kita letak cut loss kat sini kan. So bawah strong candle ni kita letak cut loss, dan lepas tu memang dia pullback dengan banyak. Tapi kalau kita letak beberapa point bawah strong candle lah, mungkin tak hit dan dia teruskan kenaikan. Okay, kalau macam ni market bagi, kita hold. Kalau market tak bagi macam tadi, kita exit. Jangan mengharap dia akan naik. Takut bila dia jatuh lagi, kita burst kita punya account kan. So yang penting cut losses short, let's profit run. So kalau kita dah salah macam S&P tadi, kita keluar je. Kalau ada setup yang baru, kita re-entry. Kalau macam ni Nasdaq bagi, kita hold. Okay, tu Dow Jones adakah sama? Okay, the spike kat sini, lepas tu the consolidation. So volatile kat sini pukul 9 pun sama. Untuk ni kan, kalau setup dia, kalau tadi kan ada breakout kat sini kan, dan kalau Dow Jones macam dekat sini dia punya setup. Okay, kalau terlalu strong candle time breakout kan, adakah kita perlu masuk? Sebab kita takut
kita punya cut loss sangat besar, terpulang kepada trader. Kalau dia masuk based on buy stop, dia anticipate boleh breakout, boleh jalan, dia dapatlah untung kat sini kan. Tapi yang penting tahu nak keluar kat mana lah. Ataupun kalau market order kat sini memang agak jauh, kalau tak boleh tahan risiko tu, kita tak payah entry, cari entry yang low risk. So kita tengok esok adakah dia jalan lagi ataupun dia masuk balik dalam resistance line. Okay, kita tengok crypto coin dulu. Okay, untuk Bitcoin padam yang semalam. Okay, malam dia jatuh. Pagi. Ni hari Selasa semalam dia jatuh. Petang dia try naik. Dia pagi sampai petang dia jatuh. Malam kat sini dia naik. Tapi dia tak, kalau macam index tadi dia sideways kan. So ni dia jatuh. Jom kita cari setup sell. Macam tak ada. Kalau kita tengok, okay, dekat sini tak jelas sangat sebab candle dia average, tak ada pattern. Okay, kat sini mungkin kita boleh tanda dia dah jatuh banyak, volume up, consolidation, tak nampak sangat pattern volume dia. Lepas tu breakout pun tak ada high volume, dan lepas tu dia tak pergi, tak ada long trend lah. So dia masih sideways kat sini. Kalau kita cari lagi setup buy pun masih tak ada, dia masih sideways lah. So itu yang kita tak nak kalau kita trade masa sideways kan. So trader jenis follow trend, jangan trade time sideways. Tapi trader yang mungkin ada setup ranging, boleh consider kan. Memang time volatile, time dia tak pergi naik atas, dia boleh masuk lah. Tapi kita follow the trend, tak payah penat-penat nak buy bawah, buy sell atas, buy sell atas, buy bawah. So tak payah penat-penat, kita just one entry, follow sampai it bend. So kat sini masih sideways. Okay, ini kita apply macam kita study cut cost tadi kan. Okay, kalau kat sini kita ada nampak high dia, tail. So kita boleh baca lah, nampak ada dua top kat sini kan. So nampak macam rejection. Kalau kita guna line chart, kita tak nampak lah yang ada rejection kat sini kan. So kita nampak hanya closing price, dan kita tak nampak ada selling pressure kat situ. So just macam ni kan. So kita tak tahu yang seller tengah kuat kat sini. So kita mungkin anggap dia masih fasa consolidation, ataupun masih berehat and pullback kan. Tapi sebenarnya kalau kita buka candlestick, kita nampak ada strong selling pressure kat situ. Okay, InsyaAllah kita, kalau yang baru belajar, kita akan deep study esok lah. So hari ni baru sejarah. InsyaAllah kita sambung esok untuk kita tengok macam mana nak baca candlestick kan. So ini apa, kenapa ada biru, kenapa ada hitam, kenapa ada putih. So kita akan study esok. Okay, seterusnya Ethereum kita tengok pun sama, dia jatuh, dia try naik balik, jatuh, naik balik. So masih dalam ranging. Dan tengok futures, tengok crude oil dulu. Okay, pagi ni okay,
Semalam masih sideway, lepas dia dah jatuh banyak. Pagi tu tiba-tiba hari Isnin, lepas tu hari Selasa pagi dia jatuh, lepas tu dia sideway sampai petang. Malam tiba ada strong black candle, lepas tu dia sideway balik. So tak nice. Kalau kita jumpa memang tak ada setup sell. Tapi kalau ada trader yang guna chart pattern kan, so chart pattern kalau kita boleh lukis kat sini memang ada juga lah. So chart pattern kat sini ada. Okay, chart pattern pun saya ada tambah dalam course tu. Siapa yang boleh tengok course ada dekat, ada chart pattern. Sini kita back dulu, back. Okay, sini chart pattern course. Boleh tengok kat situ. So mungkin ada trader yang guna base chart pattern, dia tak guna trend following ke. Dia tapi jangan ubah-ubah lah. Kita stick, kalau guna chart pattern, candlestick boleh lagi. Dan ataupun ada yang combine semua kan. So boleh je. Lagi tepat dan lagi, tapi jangan over complicated, takut tak ada banyak sangat buat analisa, susah buat keputusan, entry pun tak ada. Okay, so sini macam ada wedge pattern kan. So rising, lepas tu dia break, pump dia terus kan. Dan lepas tu kena tahu kat mana nak exit, lepas tu dia sideway. Okay, kalau cakap sini kat mana kita nak exit. Okay, dia volatile kat sini, kena hati-hati lah. Kena volatile dah pukul 1. Mungkin kita boleh exit terus kat sini sebenarnya. Kat sini kita nampak banyak tail. Lepas tu dia makan this half strong candle kat sini. So dia makan kat sini, kita boleh exit lah kat sini terus. Dia dah spike, kita takut pullback dia boleh patah balik dekat resistance line. Kita exit awal lah kat sini. Kita entry kat sini, kita exit kat sini. So itu kalau trend terlalu spike, terlalu volatile, kena hati-hati juga. Mungkin dia bagi banyak dalam masa yang singkat, tapi long term dia tak sustain. So lepas tu dia sideway. Okay, kita tengok gold pula. Ada tak benda yang kita boleh study? Gold pun masih sideway nampaknya. Okay. Tengok 5 minit. Okay, ni semalam kita ada tanda resistance. Dia buat juga. Lepas tu dia ada lagi macam kat sini macam consolidation, small consolidation dan breakout kat sini. Kalau kita tengok 3 minit, dia breakout kat sini. Kalau kita tengok 1 minit, okay, 1 minit macam nice sikit. Kita nak study. Okay, kat sini macam ada uptrend, volume high, lepas tu ada consolidation, low volume, tight consolidation kat sini, lepas tu ada breakout, nice, high volume, kita boleh entry. So kita boleh hold. Dan sampai sekarang nampak macam pukul 6 tadi ada strong candle, tapi cumanya dia tak break lagi lah support, previous support kat sini. So tak perlu entry lagi. So pukul 6 kita tengok kalau dia break baru kita entry. Tapi untuk safety trader boleh terus exit lah, sebab sini kan ada strong candle, dia breakout kat sini, lepas tu tiba-tiba dia makan balik, boleh exit lah. So ini first sign, boleh exit. Ataupun dia nak tunggu sign kedua, bila break trading baru dia exit. So terpulang kepada trader kena decide. Okay, dan last kali tengok FCPO. Okay, kita apply kita punya study tadi dekat FCPO. Cuba. Okay, kalau dekat FCPO lagilah kena guna candlestick kan, sebab dia banyak gap dan
gap tu pun ada cerita dia sebenarnya. Kalau kita guna line chat, kita tak nampak lah gap tu kan. Dan pun banyak tail. Tengok, ada tail, banyak tail. Tail tu pun ada cerita, gap tu ada cerita. Tak ada pergerakan pun ada cerita. So banyak cerita dalam candlestick. So kalau kita guna line chart, maybe kita tak boleh baca setiap cerita dalam pergerakan harga tersebut. Okay, tu je untuk hari ni. InsyaAllah kita akan sambung study esok. Dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you dah study sama-sama. Kita jumpa esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.